Hai geng, hari ni kita selesaikan 3 penama untuk rana transkrip di PLI. Tapi aku lupa saya nak tengok nombor metrik je. L22 Oh, nombor metrik L22 kita kat sini. Okey geng, dah selesai dah ambil transkrip di PLI. So nanti kita balik rumah esok ke pos. Nak kena masuk dalam envelope nanti. So nanti aku update lagi. Okay geng, sebelum post kita kena masukkan dokumen ni dalam plastik. Lepas tu baru masuk dalam envelope. Tujuan je if kalau envelope ni basah, plastik je ni lah. Gitu. Dan situ envelope ni keras, so tak adalah mudah ronyok. Kalau kau masuk dalam plastik ke terus post, probability ronyok tu tinggi lah. So sebab tu aku masuk dalam envelope. Jom let's go. Okay geng, so ni kita nak pergi post dan nanti kita share nombor tracking. Thank you so much support. Sorry lambat sebab lately ni busy sikit sebab saya balik kampung dan ada masalah sikit lah. Itu saja. Tak maaf banyak tapi memang saya akan post as soon as possible lah. Terima kasih support.